Pada tahun 2020, sewaktu pandemik COVID-19, ekonomi Malaysia mengalami penyusutan tahunan negatif 5.6%, iaitu prestasi terburuk sejak krisis ekonomi pada tahun 1998. Seperti apa yang berlaku sebelum ini, sewaktu krisis ekonomi melanda, harga emas melonjak naik. Pada Januari 2020, harga emas pada paras RM216 per gram. Tetapi pada Disember 2020, harga emas setinggi RM270 per gram, kenaikan harga sebanyak 25% dalam masa kurang dari 1 tahun sahaja. Fenomena kenaikan harga emas seperti ini yang dipanggil gold rush adalah tindak balas biasa apabila berlakunya ketidakstabilan dalam ekonomi. Mengapa? Emas sering dianggap sebagai safe haven atau tempat pelindungan kewangan yang selamat semasa krisis ekonomi atau kewangan. Emas adalah penyimpan nilai kerana apabila berlaku ketidakstabilan ekonomi atau kerajaan, nilai emas tidak akan terjejas kerana nilainya tidak bergantung kepada apa-apa dan ia tidak akan jatuh kosong. Semasa krisis ekonomi, pelabur akan mencari aset seperti emas yang dianggap lebih stabil berbanding pelaburan lain seperti saham, bond atau hartanah. Apabila permintaan terhadap emas meningkat, harga emas akan turut meningkat. Dari sudut pandangan penyimpan emas pula, anda tidak perlu risaukan tentang naik turun harga emas. Emas sepatutnya dilihat sebagai satu cara untuk melindungi nilai jangka panjang, bukannya untuk sumber keuntungan jangka pendek kerana harga emas ada naik dan turun dalam jangka pendek. Tetapi sejarah 20 tahun telah menunjukkan harga emas naik secara purata 10% setahun. Bagi yang ingin melindungi nilai simpanan anda dalam bentuk emas fizikal, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.